Kita tidak pecat pegawai kerana tulis surat minta dipertimbangkan. Ya. Tetapi yang saya anggap hipokrisi di sini ialah tak sepatah pun menyebut surat ahli-ahli mesyuarat kerajaan negeri Kelantan dan Terengganu minta diluluskan. What hypocrisy is this? Satu tu mengarahkan supaya diluluskan. Tak disebut. Ketua minta penjelasan surat Terengganu tu daripada siapa? Daripada esko mana? Ya. Daripada siapa? Jangan umumnya tu. Dah ada suratnya. Nanti yang negatif. Kalau nak minta boleh, saya tak maulah. Ya, biar ada siasatan. Tapi saya mahu. surat Kita mahu. Sebab ini mencemarkan imej. ada imej apa bendanya. Imej. Ini surat ada. Saya boleh hantar kat Yang Berhormat. Baca. Saya di Parlimen, saya bertanggungjawab. Ini surat pengurusi jawatankuasa infrastruktur dan utiliti luar bandar Terengganu. Nak tahu lagi ke? Mana ni? Nyata surat ni ada. Tak sepatah pun. Okey, terima kasih. Jelas, terima kasih. Terima kasih banyak. Gitu.